Assalamualaikum. Kami akan membentangkan projek akhir bagi produk kami iaitu Variora Desk. Korang tahu apa itu Variora Desk? Variora Desk ini ialah meja belajar moden yang direka khas untuk golongan yang bekerja ataupun pelajar yang sering belajar ataupun membuat kerja pada waktu tengah malam. Variora Desk ini juga mempunyai beberapa ciri-ciri dan reka bentuk yang inovatif. Contohnya seperti jam digital, lampu 3 mode, papan putih bergulung dan ketinggian meja yang mempunyai keselesaan pengguna. Dari segi fungsi produk Variora Desk ini, ia juga memberi kecekapan kepada pelajar ataupun pekerja yang sering membuat kerja pada waktu malam. Ia juga membantu pengguna menguruskan tugasan dengan lebih baik ataupun dengan lebih berkesan, dan seterusnya ia juga mengurangkan gangguan semasa menulis ataupun membaca. Yang seterusnya, penyataan masalah. Yang pertama, kami dapati meja belajar yang digunakan sekarang tidak mempunyai kemudahan seperti ruang meja tambahan, lampu belajar, papan putih bergulung dan juga jam pemasa belajar. Yang kedua, kami mendapati bahawa pencahayaan lampu yang digunakan ketika belajar tidak bersesuaian dengan aktiviti pembelajaran. Yang ketiga, ruang meja tambahan yang tidak mencukupi. Kerana kami tahu meja belajar yang digunakan sekarang tidak mempunyai ruang yang besar untuk aktiviti pembelajaran. Yang terakhir sekali, ketiadaan papan putih bergulung. Papan putih bergulung ini membantu pelajar untuk mengulang kaji dengan mudah tanpa membacakan kertas. Korang tahu tak apa itu objektif bagi projek Variora Desk kami ini? Saya akan terangkan ya. Objektif bagi projek produk Variora Desk ini adalah untuk memudahkan pengguna meja ini dalam urusan pembelajaran kehidupan seharian mereka. Meja kami ini ada beberapa fungsi yang menarik yang tersendirilah. Yang pertama, kita ada papan putih yang boleh dilipat gulung semula. Kemudian kita ada juga bahagian meja yang boleh dilaras semula, lampu belajar dan juga jam belajar. Semua fungsi ini direka khas untuk memudahkan pengguna meja Variora Desk. Seterusnya, projek ini juga penting untuk kami tahu pandangan pengguna dalam adakah mereka setuju produk ini ataupun mereka hanyalah anggap itu sebagai teori semata-mata saja. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang carta alih Variora Desk. Yang pertama, kami telah melakukan reka bentuk meja. Kemudian, kami telah menyediakan bahan-bahan yang telah kami tunjukkan di gambar racah. Seterusnya, kami telah melakukan beberapa potongan seperti potongan meja asal, meja tambahan dan meja sokongan. Seterusnya, kami telah melakukan penyemburan berwarna putih dan memasang kaki serta engsel, dan seterusnya kami telah memasang hook di bahagian meja sokongan. Dan meja telah siap sepenuhnya dan boleh dipakai. Seterusnya, ini adalah peletakan harga yang kami gunakan kaedah 3 kad. Ini adalah senarai bahan yang kami gunakan. Sebanyak 10 bahan yang kami gunakan dalam produk. Jumlah senarai bahan sebanyak RM52 dan untuk harga satu unit sebanyak RM65. Seterusnya, ciri-ciri keunikan dan inovasi yang ada pada produk Variora Desk. Yang pertama sekali, papan putih bergulung. Ianya bersifat mesra alam yang membolehkan pengguna untuk mencatat nota dan idea tanpa menggunakan kertas. Yang kedua, meja boleh laras dan boleh dilipat. Ianya mudah untuk disimpan, fleksibel kerana boleh mengikut keselesaan pengguna. Yang ketiga, lampu 3 mode pencahayaan. Pengguna boleh menyesuaikan cahaya untuk menambah fokus ataupun rehat pengguna. Yang keempat, jam belajar digital. Jam belajar ini dapat membantu pengguna untuk mengurus masa dan dapat meningkatkan disiplin dalam pembelajaran. Yang kelima, fungsi serbaguna dalam satu produk. Gabungan meja, lampu, papan putih bergulung dan jam dapat menjimatkan ruang dan kos. Secara keseluruhannya, projek Variora Desk ini telah berjaya dihasilkan sebagai satu projek inovatif serba moden, praktikal dan sesuai bagi semua peringkat umur. Dengan reka bentuknya yang menarik serta fungsi sebagai ruang simpanan, pengejasan tanpa wayah telah menunjukkan kerjasama dan kreativiti antara pasukan.
Bagi cadangannya pula, kumpulan kami akan menambah baik lagi projek ini supaya projek ini dapat dilihat lebih ke arah ergonomik. Seterusnya, menambahkan ciri pintar dan ujian pasaran dan bekerjasama dengan bidang industri bagi pengeluaran dan promosi. Dan ini gambar produk kami. One is the loneliest number that you'll